Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak buat makeup tutorial menggunakan barang-barang drugstore daripada Watson dengan Guardian. Tapi I tak sure Sasa tu ada kategorikan dalam drugstore punya kedai ataupun nanti kita buat research. Base nak pakai serum daripada Linero by Hidayah Amira, 24 Gold Infused Argan Oil. So argan oil kita tahu dia ada banyak vitamin E, sesuai untuk kulit macam I yang ada banyak parut ni. So I akan pakai ni sebagai base sebelum I pakai foundation. Ni bukan drugstore, okay? Ni boleh beli kat Instagram. Makeup I pakai drugstore. Dengan I punya bulu mata pun bukan drugstore. So kita titis dekat atas jari. Apa-apa produk serum yang serap tu bagi I bagus. Sebab dia tak melekit. Dia senang nak blend foundation lepas ni. Okay, kita blend. Okay, so hari ni foundation I nak pakai dua colour. I campur. Yang ni daripada Physicians Formula. I beli dekat Watson, dekat Paradigm. Sebab best Watson dekat situ. Dia macam besar. Lepas tu dia ada banyak brand. Dia ada Physicians Formula. Dia ada Bourjois. I pesan tak semua. I beli dua colour, medium dengan light. Okay, kita campur. Nampak tak? Okay, so I blend. One thing bila pakai brush stippling macam ni, dia macam ada bentuk tajam. So kat mana parut-parut lubang-lubang tu dia akan masuk. Kali-kali medium. Sebab I berparut, so bila I pakai foundation yang warna cerah, parut tu dia kelabu, so dia kantoi. So bila pakai foundation yang colour gelap sikit, tak pun betul-betul sama dengan skin you, parut-parut tu lagi cover. Tak tahu lah. So I memang dah lama hidup dengan berparut. So I lagi every time I pakai foundation yang gelap sikit ataupun yang betul-betul colour kulit I, dia lagi cover lah parut tu. So I tak payah nak kena top up dengan concealer sangat. Pakai concealer ni I baru beli, tapi I pakai Revlon Color Stay. Dia compact makeup and concealer. So basically yang ni makeup, I rasa ni macam cream foundation. Yang ni concealer. I beli yang ni warna dia gelap. I pakai ni untuk contour I punya hidung. So ni warna cerah sikit. I cuba pakai untuk cover I punya parut pakai Real Techniques punya sponge. Ni bukan drugstore, so baik boleh cover. Tu kat bawah mata, kalau nak cover, siapa-siapa yang ada severe under eye boleh pakai Maybelline Age Rewind ni, pakai concealer. Yang ni medium daripada Maybelline. Foundation yang I pakai tadi pun dia dah cover sikit dah. Ambil sponge tadi. Sekarang kita nak set foundation sikit. Pakai brush ni dulu untuk bawah mata. Ni I beli kat BH Cosmetics. I pakai Revlon. Nampak tak? Yang ni dia 820 pale, dia warna cerah. Dia adalah press powder. Okay, press powder ni dia bukan macam compact powder, dia lain. Press powder dia lagi ringan. Bila dipakai untuk nak set foundation you pun dalam beberapa jam you akan nampak dewy. Kulit you tak nampak macam matte sangat. I prefer tak nak nampak matte sangat sebab kulit I sebenarnya kering. Okay, so kita letak press powder ni, pakai brush ni. Apa-apa brush boleh, pakai sponge baru set sebab bila you terus set nanti line tu masih ada lagi. Okay, Revlon yang I pakai concealer tadi tu, tapi yang kat dalam ni dia 330 natural tan. So dia tan. I dah try. Dia macam kelabu sikit tau. Colour dia macam kelabu-kelabu sikit. Tapi I suka sebagai contouring. So I ambil ni. Nak pakai sponge pun boleh. I buat dia sebagai contouring hidung. So cara nak contouring hidung,
You boleh contour hidung ni, dia macam-macam cara boleh buat, depends on you punya hidung. Tapi untuk I punya hidung sendiri, I suka buat, okay, nak tunjuk lubang hidung ni. Lubang hidung I nampak tak? Ni nampak tak ada macam pillar. So ni lubang hidung I. So ni dia, this is the guideline. Ni pun nampak tak pillar tu, you gariskan sampai ke atas. So kalau you nak guide daripada kening ni, tarik sampai ke bawah dekat sini. Kat situ. Tu you punya guide. Okay, you boleh buat bentuk V kalau you nak. So tak nampak sangat macam cerah sampai ke bawah and then gelap. So biar dia blend sikit, you buat bentuk V. So you blend. Dia macam you boleh letak dia macam mana, you tak payah nak top up powder dah. Maybelline V-Face Duo Stick warna putih ni. Yang ni coat warna gelap, dia 2 colour je. Ni yang lagi gelap tu. Okay, I letak dia dekat I punya bridge, jambatan hidung gitu. I nak set I punya powder sekarang dekat hidung I sekali, sebab tadi kita dah set bawah mata kan. So kita pakai ni. Lepas tu kalau you nak tambah contouring pun boleh juga, yang stick tadi ni, ataupun you pakai Revlon tadi tu. Kat atas ni chubby, so I suka contour macam kat sini-sini, sini-sini kan. Powder tadi sikit lagi, top up sikit dekat bawah mata ni. Cik tu nak blend dekat corner-corner ni kan. So I kena tambah lagi. Eyebrow drugstore, I beli dekat Guardian, lama dah. Dia made in Japan. So dia macam warna brown. I just lukis je lah. Lukis kat belakang je. Powder daripada Essence. Kita ambil yang warna ni. Kadang-kadang keluar tak nak kening nampak macam terlampau mukih sangat kan. Pakai eyebrow powder je pun tak apa. Pakai concealer, tapi I nak try pakai ni lah, Essence Pure Nude Concealer nombor 10, Pure Beige, dia pencil. Pakai flat brush. Sponge. Kening tu kita bagi dia stay lama sikit lah, so dia tak gerak, dia tak jatuh bulu-bulu. Sikat sikit. Kita nak buat mata color brown. Ini daripada Essence 2-in-1 eyeshadow and eyeliner. Adakah dia waterproof? Dia waterproof. Dia ada tulis waterproof kat sini. Okay, I pakai eyeshadow nude daripada Essence. Tak dulu warna yang tak gelap sangat. Lepas tu I slowly baru I blend pakai warna lagi gelap So I letak warna ni dekat I punya kelopak, I punya crease. Wah, tiba-tiba ada crease pula. Semalam kata separate sebelah. Sebab hari ni dia tak buat hal, so dia I suka extend I punya eyeshadow ke belakang sikit sebab nak bagi nampak panjang. So kita blend dulu sini. Nampak tak macam V dekat bahagian mata ni kan? Kita macam tarik sikit je. Dia nampak besar. Bukan besar lah, nampak panjang. Bila you tarik ke tepi, mata you ada efek nampak panjang. Tapi bila you blend ke atas lebih sampai ke sini-sini, dia akan nampak besar sikit.
I ambil satu lagi brush. Satu lagi brush ni yang slim sikit daripada yang tadi tu. I pakai colour yang gelap sikit, yang ni. Kalau macam contohnya mata I sepet sebelah pun I boleh buat juga makeup look ni. Cuma bila I buka mata nampaklah sebelah sepet. Tapi bila I pandang bawah dia nampak okey je. Okay, eyeliner hitam ni daripada Maybelline New York. I beli mesti I dapat harga murah sebab beli banyak barang. So ada kain waterproof. Dia tulis Hyper Sharp Power Black tapi dia tak tulis waterproof. Okay. Masa panjang tu I just potong pakai concealer brush yang pakai kat kening tadi tu. Bersihkan sikit. Warna hitam I pakai Silky Girl. Ini untuk smudge. So I tak letak banyak sangat sebab nanti dia akan transfer kat bawah. I letak takat dekat bulu mata punya akar tu. Dekat atas eyeliner warna hitam tadi I pakai Revlon Photo Ready Eye Art. Yang ni warna rose metallic. Pakai brush. Brush tu macam eyeliner punya brush yang tajam-tajam tu. Okay. Letak dia dekat atas eyeliner warna hitam. Kering kita buat muka. So I nak letak blusher. I pakai blusher, I campur pakai dua ni sebab ini macam brown sikit. Yang Essence punya yang Kiss by Sun ni. Okay. I rasa nak tambah highlight sebab I tak letak lagi highlight. So I pakai yang contour cream daripada Maybelline tadi tu. Pink, warna pink ini tak banyak sangat. I akan pakai eyeshadow dari bronzer daripada Essence. I ambil warna ni. Brush macam ni daripada Lash Bar. Ambil highlight tadi. Campur sikit lah warna putih ni. Saya nak gelapkan sikit dekat hujung mata I. I pakai eyebrow pencil tadi tu warna brown. Dekat tepi je I nak gelapkan sikit. Eyeshadow nude tadi sikit yang warna coklat tu. Tak dekat bawah. Punya mascara. Saya pakai bulu mata. Ini I nak pakai daripada bukan daripada Bourjois. Yang ni Push Up Volume Glamour. Harga dia tersilap 30 lebih. Okay. Bulu mata I nak pakai daripada Wispies. Nampak tak dalam kamera? Black Sasa Koji. Tiup sikit bagi dia melekit-lekit. Akan siap eyeliner I belah sini. Okay, jadi hidung I ambil sikit yang colour eyeshadow warna nude tadi, warna coklat ni.
flat brush macam ni. Okay, bila you ambil, kita nak dia terlampau gelap kan, so you ambil je, you macam tap sikit dekat kulit you, so dia tak terlampau banyak. Pakai warna 12 Candy Love daripada Essence. Dia macam pink. Gloss sikit. Okay, rasa nak tambah sikit lah warna matte nombor 1 daripada Essence. Dah siap. I guna mascara Essence tadi tu, I letak dekat bulu mata bawah. Okay, itu saja video hari ni. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.